kenapa kita dan ramai orang Islam pergi haji dan umrah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah kamu haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah ke umrah menjadi kafarah dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, tabi'u bainal haji wal umrah. Berterusanlah kamu dalam buat haji dan umrah. Fa innahuma yanfayan al-faqra wal dhunub kama yanfi al-kayru khabs al-hadis. Berterusanlah kamu dalam buat haji dan umrah, sesungguhnya ianya menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa seperti mana hilangnya karat di besi. Banyak lagi hadis-hadis yang lain berkenaan dengan ibadah haji dan umrah. Tuan-puan, kita datang ke sini kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dekat sini kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kat sini kita nak kumpul pahala sebanyak-banyaknya untuk kita beratkan timbangan kita di mizan hasanat untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah pilih kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan Allah permudahkan segala urusan kita. Kami doakan tuan-puan yang sedang melihat, Allah makbulkan, Allah permudahkan, Allah berikan kelancaran untuk pergi haji ataupun umrah. Dan moga-moga Allah murahkan rezeki kita insya-Allah taala. Saya, tuan-puan dan semua muslimin muslimat, keluarga-keluarga saya, tuan-puan semuanya, Allah murahkan rezeki untuk pergi haji dan pergi umrah. Moga-moga Allah berikan kesihatan, berikan peluang dan berikan rezeki yang berlimpah ruah insya-Allah taala. Allah sampaikan kita di sini dan moga-moga Allah ganjarkan kita dengan sebesar-besar pahalanya insya-Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.